Hi guys, welcome to Firas Afnan. This is my sepupu Ahmad Izzat. Dan saya useless. Okay, hari ni kita akan buat head to head. Kita ada 5 round head to head. First adalah solve a cube. 3, 2, 1, go. Okay. 1, 2, 3, go. Oh, no. Okay, saya dapat 14 saat. Ni 24. oh, beza 10 saat. Wah. Okay, so itu adalah first round. 1-0. Okay, sekarang adalah round 2. Round 2 kita akan buat head to head. Saya guna T-Cube version 3. Dia pula 2x2 dengan 3x3. Okay, buka 1, 2, 3. Inspect. Tak nak guna siap. Inspect. Oh, mampus. Inspect lah kan. Inspect. Itu what done. Okay, inspect. Ada. Nak buat dia macam tu itu boleh? No. Okay. Wait, tunggu, kita kena start dulu. Okay. Bisa buat dulu tau. No. Okay. Cemerlang. Tengok 9A. Shit, no, I got 8A. Okay, are you ready? 3, 2, 1, go. Alamak. Adik, jangan jadi. Okay, cross dah siap. Cepat dia. Biasa. Aku nak twist. Adik nak. Tak, Izzat tu buat ke sendiri. Sekejap, bagi Chan ni nak. Bagi Chan. Chan. Okay. Oh, tak pernah Fira saja je. Mana ada? Senang. Kau nak twist. Senangnya je. Saya dapat 40 saat. Dia dapat 40 saat. Sepatutnya Izzat buat laju-laju. Yes. Kita dapat 2-0. Sekarang kau lupa. Siapa kalah, orang yang menang boleh buat hukuman dekat orang yang kalah. Okay. Okay. Next round adalah Izzat kena solve 3 kali 3 cube. Kalau saya pula buat mega mix. Gemuk tak benda ni? Okay, ready? Okay, 3, 2, 1. Inspect. Oh, really want to stand up. Ni apa? Okay. 14. Oh no, saya tak ingat sangat pasal saya dah lama main mega mix. Okay, are you ready? Tak. Oh. 3, 2, 1, go. Apa ni? My hand is frozen to death. And then What's the pair? Oh no, easy. Oh, salah. Ini macam ni. Lepas tu what the? Ini laju susahnya. oh no, patutnya dia tak 4. Tak. Izzat pun dapat worst case tadi. Worst case, not worst cube. Worst Dah lah tengah air sejuk. Dah pun buat aircon air sejuk. sebab nak sabotage. Lah bagi Chan boleh, bagi Chan. Chan. No. I need one more point. No. Bukan one more tapi a lot. Oh, dah sebaik je. Apa kata dia?
Nice. Dua, satu. Sekarang kita ni dah 2-1. So round 4 dah nak last ni. Okay, kita kena buat 3x3, 2 cube, 1 2x2. Goal dia, cara nak buat, nak lawan, setiap kali solve 1 cube, dapat lompat bintang 10 kali situ. Dia 20. No. Okay, inspect now. Okay, start. Sini lah. Jauh je. Biarlah, kau kena kaki. Okay, inspect lah. Oh. Shut your mouth. Okay, ready? 1, 2, tunduk sikit. 1, 2, 3, go. And then. Oh, no. Alamak. Sesok lima. Biarlah. Nanti dah 1, 2, 3, 4. Bye. Mana dah? Tak adil. Tidak menang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengok ni you pun. Bro, you made a mistake. Alamak. Aduh. I win. Start. Okay, dia dah Dia buat. menang. Tengok 0 second. Tiba hang. Okay, so point ni adalah 4-1. So dah buat macam mana ni? Kan saya menang. 4-3 lah. 3-1. Sekarang nak Siapa buat menang last round menang semua benda. ni. Okay ni. Deal kita buat deal. Siapa menang satu round ni, dia dapat 50 point. Okay. Deal. Yay. Deal. Okay, sekarang ini adalah last round. Sebenarnya saya nampak bawah tapi tak nak. Nama saya. Okay, so hari ni, okay, so untuk last round ni, Izzat akan solve 2 3x3, 1 2x2. Sedangkan saya, Speed Cuber, akan buat Okay, ni saya buat 3 3x3 tapi Tapi Fira kena lari kolot. ataupun awak 2 2x2 dia buat 4 3x3. Deal. 2 4 2 3 3. 2 3x3 2 Okay. Okay, saya buat ni. Scramble. Tolong. Okay, so saya sekarang beri Izzat punya. Okay, macam ni. 2 ni, 2 cube ni, tak apalah, nanti saya tunjuk. Okay, so kita akan scramble dulu, lepas tu saya tunjuk. Okay, scramble. Jom, scramble. Turun kamera. Okay, so ini adalah cube Izzat. Saya punya akan diletak kat situ. Walaupun dah record. Kejap. Rekod bukan raket. Diam. Okay, so ini cube saya. 2 cube Izzat akan letak kat situ. Dan cube 2 ni akan letak dekat sini. Dekat sini. Kejap. Saya letak kat sini bagi awak nampak. Okay, ni 2 cube saya. Ni cube Izzat. Okay, Izzat akan letak di sini. No. Sini cube dia. Okay, ni cube saya. Mana cube Izzat? Oh, tu. Okay, ni cube saya, ni cube Izzat. Okay, so Izzat akan letak situ. Tu record dah cepat. Izzat akan letak. Pergi dulu, letak di situ. Ni Saya apa akan benda? tunggu. Tunggu. Ini rumah dia. Ini rumah. Dah. Okay, ready? Are you ready for 50 points? Aha. Okay. 3, 2,
1, go! Hai, wait. So, yang ni. Alamak, di sana. Siap. And then this one. Alah, Izzat lupa cara. Siap. No. Tak bisa pecah. Biarlah. Alamak. Tangan Izzat terlalu sejuk susahnya. Sama. Ish, kira sini. Tidak hadiahnya ada apa-apa. Sedekah Hukuman. Kita nak kena hukuman. Kenapa pula Ustaz satu baik dulu? Biarlah. Okey, kasihkan ni semua mesti ni. Tak apalah, saya kisah sikit. No, yang tu kisah je lah. Semua ada. Tenang je. Ni Hafiraz. Nampak tak warna biru tu? Ni kat sini. Maksudnya ni terbalik 2 kali. Macam ni je. Buat H1 2 kali. I know. But I Tada. dia tak macam. Salah. Buat tipu 2 kali lah. Saya tak tahu. Sebab ini confused. Baru match. Tengok. Tak match. Biru dengan biru. Tengok biru. Betul ni. Nampak tak tulisan? Oh. I will. I'm dead. Oi. I'm dead. So, hukuman apa orang buat kat bawah ke atas? Atas. Okay, let's watch the hukuman. Maksudnya untuk hukuman jumping jack 50 kali. Jumping jack. Bukan push up. Push up lah. Thank you. Nak bagi jumping jack. 3. One hour later. Izzat rest kamera kat sini.